yang selekeh ada tu ke? Selekeh je baju. Dengan tak make upnya. Oh, dia cantik. Awak masih single tak? Sian, cantik pun single lagi. Hai bang, single tak? Single? Kalau single nak tak kita kenalkan you dengan someone? Boleh juga. Sekarang tau, sekarang. 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 Ha. Okay. Boleh introduce yourself, beritahu nama, kerja apa and stay mana? Hai, nama saya Amir. Saya berasal daripada Johor Bahru dan sekarang kerja as a content marketing. Hai, nama saya Norish Christina. Umur 21, duduk KL, kerja sebagai pharmacy assistant. Kenapa you guys agree to join this blind date? Nak cuba tengok macam mana benda ni jadi. Curious. Try kenal kawan baru ke? Kawan. Date for fun ataupun for married? I date for Mary lah. Kita kenal dulu ke apa ke. Kenal dulu lah tapi belum sampai yang kahwin tu lah. Berapa lama masa untuk kenal tu? 3 bulan, 6 bulan macam tu. Lebih lagi bagus lah. Apa hobi each other? Bukan mengamal, saya suka letak kain. Kalau saya tidur je. Dia kemas, saya tidur. Apa red flag yang you tak suka dekat perempuan? Ramai kawan lelaki. Acak. Macam gempak gila. Jaga-jaga rambut. Itu kena. Describe yourself in 3 words. Pendiam, figur lelaki, energetic. Saya extrovert. Happy-happy je. Tak suka stress. You ada berapa banyak ex? 2. Tak percaya, perempuan sekarang suka tipu. Apa buatkan you rasa muda sangat sampai you susah? Sebab nak fun-fun dulu. Ni red flag. Weh, baca tu je. Weh, dah macam aku. Dia red flag aku. Weh. You guys boleh buka blindfold. Cak. So kalau you guys suka each other, boleh exchange the gift. Tapi kalau tak, boleh keep it the gift to yourself. Keep it to myself. Bagi. Keep it to myself. Tak apa. It's okay. Okay, kenapa you bagi? Bagi je lah. Nama pun perkenalan. Kenapa you tak nak bagi? Dia terlalu muda. Dia dah tua sikit. Saya muda lagi. Saya single lagi. So, komen kat bawah. Thank you sis pilih. Ada ni saya dapat. Tapi yang satu lagi I minta maaf. Tapi I masih lagi single.